Disebabkan saiz itu menantunya terlalu besar, anak perempuannya sering mengadu sakit setiap kali bersama. Mak saya dah cuba berhati-hati pun tak boleh. Pengakuan Hafiz dengan suara gementar membuatkan Puan Salmah mengeluh panjang. Akhirnya, dia membuat keputusan. Hafiz boleh tak mak tengok sendiri? Seketika itu Hafiz bingkas bangun dari tempat duduknya. Mak, apa maksud mak ni? Namun Puan Salma melangkah setapak mendekatinya sambil berbisik, "Ini demi Suraya. Percayalah cakap mak." Dan apabila kebenaran terungkap di depan mata ibu mentuanya, dia tergamam. Adakah saiz begini normal bersama rasa terkejut itu? Naluri wanitanya yang telah tertidur selama 6 tahun tiba-tiba terjaga. Akhirnya, mereka berdua membuka pintu terlarang yang tidak sepatutnya dibuka. Sebelum kita mulakan cerita sokongan anda melalui subscribe dan like amat bermakna bagi saya. Mari kita mulakan ceritanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam bilik tidur pasangan pengantin baru itu, suasana sunyi sepi yang berat mencengkam. Suraya 26 tahun duduk di hujung katil sambil menggenggam erat kedua-dua tangannya. Walaupun sudah 6 bulan berkahwin, dia masih berasa takut setiap kali waktu ini tiba. Apabila bunyi air di bilik mandi berhenti bahu, Suraya kelihatan sedikit gementar. Hafiz 29 tahun keluar sambil mengeringkan rambut dengan tuala. Melihat wajah istrinya yang tegang raut wajahnya, turut berubah muram. "Suraya, kalau awak penat hari ini, kita tidur saja ya," kata Hafiz dengan berhati-hati. Namun, Suraya menggelengkan kepalanya. "Tak apa, abang." Hafiz duduk di sebelah istrinya dan memaut bahu Suraya dengan lembut. Dia dapat merasakan badan Suraya menjadi kaku serta merta, jadi dia bergerak lebih perlahan. "Abang takkan paksa. Anggaplah macam biasa." Namun apabila pakaian Hafiz ditanggalkan dan tubuhnya terdedah, wajah Suraya menjadi pucat lesi. "Macam mana boleh?" Suraya bergumam perlahan. Setiap kali melihat saiz Hafiz yang luar biasa itu, dia berasa buntu. "Maafkan abang Suraya. Abang pun tak boleh buat apa-apa." Hafiz membuat muka bersalah. "Tak, saya yang kena biasakan diri," kata Suraya sambil memaksa senyuman. Namun ketakutan dalam dirinya sangat besar. Hafiz mendekati istrinya dengan lebih berhati-hati. "Abang akan buat perlahan-lahan. Kalau sakit terus bagi tahu." Suraya mengangguk tetapi tubuhnya sudah keras kejung kerana ketegangan. Hafiz mula menanggalkan pakaian istrinya dengan lembut. Suraya memejamkan mata rapat-rapat bersedia untuk menahan kesakitan yang bakal tiba. Masa berlalu agak lama. Di dalam bilik tidur yang sunyi itu, sesekali terdengar rintihan kecil. Ia bukanlah suara kenikmatan, sebaliknya suara kesakitan. Malam semakin larut. Apabila jarum jam menghampiri tengah malam, kesunyian kembali menyelubungi bilik itu. Suraya bangun dengan kaki yang lemah dan terhuyung-hayang. "Saya nak ke bilik air sekejap." Suaranya lebih halus dan gementar daripada biasa. Hafiz berasa pedih melihat keadaan istrinya sebegitu. Namun langkah Suraya kelihatan sangat tidak bermaya. Sebaik sahaja pintu bilik air ditutup, Hafiz memandang siling dan mengeluh panjang. Di dalam bilik air, Suraya memandang cermin. Wajah pucat dan mata yang berair jelas kelihatan. "Sampai bila kena macam ni?" rungut Suraya perlahan sambil membasuh muka dengan air sejuk. Dia mengambil ubat penahan sakit dari laci dan menelannya. Kini tanpa ubat itu, dia tidak boleh tidur. Sementara itu, di bilik tidur Hafiz diselubungi rasa bersalah. Disebabkan fizikalnya yang semula jadi itu, isteri tercinta terpaksa menderita. Dia telah mencari pelbagai cara di internet, tetapi tiada penyelesaian yang tuntas. "Apa patut aku buat?" bisik Hafiz. Kalau diajak ke klinik, Suraya pasti malu. Tetapi dia tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan. Suraya keluar dari bilik air dan kembali ke katil. "Abang tidur dulu." "Suraya, abang minta maaf sangat. Kan saya dah cakap tak apa."
Namun suara Suraya penuh dengan kelelahan. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Walaupun saling mencintai, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan yang memisahkan mereka. Keesokan paginya, Suraya duduk di hadapan meja solek mengenakan solekan tebal. Dia cuba menutup wajah pucat dan lingkaran gelap bawah matanya. Dia risau bagaimana hendak menjawab soalan rakan sekerja tentang kehidupan pengantin baru. Sementara itu, langkah Hafiz ke tempat kerja juga terasa berat. Bayangan isterinya yang menahan sakit semalam terus bermain di fikiran. Semasa waktu makan tengah hari, seorang rakan sekerja menegurnya. "Hafiz, kau kan pengantin baru, kenapa nampak murung je?" Cuma penat sikit," jawab Hafiz sambil memaksa ketawa walaupun hatinya terasa sesak. Kepada siapa dia boleh meluahkan masalah sebegini? Malam itu juga mereka makan malam dalam suasana kekok. Terasa semakin jauh walaupun saling menyayangi. Suraya berfikir dalam hati, "Kalaulah aku boleh luahkan masalah ni pada seseorang kan bagus. Tapi siapa yang sanggup dengar cerita sensitif begini?" Beberapa hari berlalu namun keadaan tidak bertambah baik. Malah kesakitan, Suraya semakin menjadi-jadi. Seminggu kemudian pada petang Sabtu, Suraya pergi ke rumah ibunya Puan Salmah. Puan Salmah wanita berusia 52 tahun yang tinggal bersendirian sejak kematian suaminya 6 tahun lalu, segera merasakan sesuatu yang tidak kena. Sebaik sahaja anak perempuannya melangkah masuk. Biasanya Suraya akan menyapa dengan ceria, tetapi hari ini dia hanya menunduk lemah. "Masuklah Suraya." Sambut Puan Salmah dengan gembira, namun tiada seri di wajah anaknya. Langkah Suraya ke ruang tamu juga kelihatan, lebih berhati-hati dan perlahan. Terutamanya apabila dia duduk di sofa dia, sedikit memiringkan badan dan duduk dengan sangat perlahan. Puan Salmah yang membesarkan anaknya selama hampir 30 tahun, mempunyai pemerhatian yang tajam dan tidak terlepas pandang perubahan kecil itu. Semasa menyediakan teh, Puan Salmah terus memerhati anaknya. Kalau hari biasa, Suraya pasti akan ikut ke dapur untuk menolong, tetapi hari ini dia hanya duduk termenung, memandang tingkap. Suraya nampak macam ada masalah berat je. "Ada apa-apa berlaku ke?" tanya Puan Salmah berhati-hati sambil meletakkan cawan teh. Bahu Suraya tersentak sedikit. "Tak ada apalah, Mak. Cuma sibuk sikit dengan kerja," jawab Suraya. Tetapi suaranya hilang semangat. Puan Salmah serta-merta tahu anaknya sedang berbohong. Dia tahu semua tabiat Suraya. Apabila menyembunyikan sesuatu, mengelak pandangan mata jari jemari, yang tidak duduk diam dan suara yang menjadi perlahan. "Suraya, jangan tipu, Mak. Badan kamu nampak sakit." "Kenapa ni?" Suara Puan Salmah yang lembut namun tegas membuatkan mata Suraya berkaca. Perasaan yang dipendam selama ini seakan mahu meletup keluar. Puan Salmah mendekati anaknya dan memeluk bahunya lembut. Kehangatan pelukan ibu membuatkan Suraya akhirnya membuka mulut. "Mak, ni benda yang sangat memalukan sebenarnya." Mendengar suara Suraya yang bergetar, Puan Salmah menunggu dengan sabar. Dia seakan dapat meneka apa yang ingin dikatakan, tetapi dia mahu anaknya sendiri yang meluahkannya. Selepas seketika, Suraya menundukkan wajah dan berkata, "Abang Hafiz punya rasa macam terlalu besar. Tiap kali bersama sakit sangat sampai saya tak tahan." Mata Puan Salmah membulat seketika. Dia tidak terus faham sepenuhnya, tetapi segera dapat menangkap situasinya. Dia juga seorang wanita yang pernah muda. Namun jauh di sudut hati, satu perasaan aneh mula menjalar. Perasaan ingin tahu sebagai seorang wanita yang telah dia lupakan selama 6 tahun hidup bersendirian. "Oh, masalah macam tu rupanya." Wajah Puan Salmah juga merona merah seketika. Tetapi melihat wajah anaknya yang menderita ini, bukan masanya untuk terkejut. "Jadi sebab itulah kamu nampak susah hati sangat. Dah pergi klinik. Macam mana nak pergi klinik cerita hal macam ni, malulah, Mak."
Suraya menggelingkan kepala. Puan Salmah memeluk erat anaknya dan mengusap belakangnya. Tak apa, Suraya. Nanti Mak cuba cari jalan. Namun Puan Salmah sendiri buntu. Tetapi peliknya rasa ingin tahu terhadap menantunya Hafiz mula timbul. Sebesar mana agaknya sampai jadi macam tu, beberapa hari kemudian, Puan Salmah menelefon menantunya. Hafiz kalau senang datanglah rumah Mak sekejap. Melalui telefon kedengaran suara Hafiz yang cemas. Mak saya ada buat salah ke? Tak ada. Mak nak cakap pasal Suraya. Penting ni, kamu kena datang. Nada serius Puan Salmah membuatkan Hafiz semakin gelisah. Dia terfikir, adakah isterinya telah menceritakan masalah mereka kepada ibu mentuanya? Keesokan petangnya Hafiz berdiri lama di hadapan pintu rumah Puan Salmah. Dia berkali-kali mengangkat tangan untuk menekan loceng, tetapi menurunkannya semula. Masuklah Hafiz. Puan Salmah membuka pintu dengan wajah yang lebih serius daripada biasa. Hari ini dia memakai blaus kuning air lembut dan skirt hitam serta memakai wangian yang harum. Duduk di ruang tamu, Hafiz meletakkan tangan di atas lutut dan hanya memandang lantai. Puan Salmah melihat menantunya itu dan dapat merasakan lelaki itu juga sedang menderita. Hafiz, Mak dah dengar cerita dari Suraya. Badan Hafiz tersentak. Mak tu sebenarnya... Suaranya bergetar. Tak apa. Tapi Suraya nampak sangat tersiksa. Hafiz menundukkan kepala serendah-rendahnya. Maafkan saya, Mak. Saya dah cuba berhati-hati tapi tak boleh elak. Puan Salmah memandang menantunya seketika sebelum bertanya dengan hati-hati. Dah cuba cara lain? Dah tengok internet, dah cakap pasal klinik tapi Suraya malu. Mata Hafiz penuh dengan kebimbangan yang tulus. Melihat keadaan itu, satu fikiran berani melintas di benak Puan Salmah. Hafiz, boleh tak kalau Mak tengok keadaannya sendiri? Mak, apa maksud Mak ni, Hafiz yang terkejut cuba bangun. Tetapi Puan Salmah menahannya dengan isyarat tangan. Mak lebih tahu pasal badan perempuan. Mak boleh tengok macam mana nak kurangkan sakit Suraya. Apabila Puan Salmah melangkah mendekat, Hafiz berundur ke hujung sofa. Tak boleh macam ni, Mak. Suaranya bergetar tetapi dia tidak mampu menolak pandangan mata Puan Salmah yang mendesak. Betul ke ni demi Suraya semata-mata? Tanya Hafiz. Puan Salmah mengangguk. Mestilah. Apalagi sebab lain. Namun di dalam hatinya perasaan lain sudah mula bergelora. Hafiz berfikir lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Kalau betul untuk kebaikan Suraya, renungan mata Puan Salmah berubah. Ya, demi Suraya. Puan Salmah duduk di sebelah Hafiz dan meletakkan tangan di bahu lelaki itu. Bau badan wanita yang hangat menyapa hidung Hafiz membuatkan tubuhnya sedikit menggigil. Ini rahsia daripada Suraya ya, biar kita berdua je tahu. Bisikan dan nafas Puan Salmah yang terkena di lehernya membuatkan jantung Hafiz berdegup kencang. Sentuhan Puan Salmah menjadi semakin berani. Sambil membuka butang kemeja Hafiz, dia bergumam. Badan kamu memang tegap. Hafiz berasa keliru, namun anehnya dia tidak berasa marah. Mak dahlah tu. Namun tangan wanita itu tidak berhenti. Demi Suraya. Kata-kata Puan Salmah membuatkan Hafiz tidak mampu melawan lagi. Tapi ini dah melampau. Mulutnya menolak tetapi badannya bertindak sebaliknya. Akhirnya Hafiz memeluk Puan Salmah. Hafiz bertenang. Walaupun Puan Salmah berkata begitu, dia sendiri sudah hanyut dalam naluri. Setibanya di bilik tidur Hafiz membaringkan ibu mentuanya. Tak boleh. Tapi saya tak tahan dah. Di antara kemaafan dan konflik batin mereka, tidak dapat berhenti. Akhirnya mereka berdua hanyut dalam gelora nafsu. Bilik tidur yang sunyi itu, kini hanya kedengaran nafas yang berat dan cahaya matahari terbenam, menyinari tubuh mereka yang bersatu. Apabila semuanya berakhir, Hafiz termengah-mengah memandang siling. Mak, apa saya dah buat ni? Sebaik sahaja, akal warasnya kembali rasa bersalah menerpa. Puan Salmah juga diselubungi perasaan bercampur baur. Kita dah buat silap besar.
Hafiz memegang kepalanya sambil menyalahkan diri sendiri. Kalau Suraya tahu macam mana, Puan Salmah meletakkan tangan di bahu Hafiz. Bukan salah kamu seorang, Mak pun sama. Namun kedua-duanya tahu perkara ini tidak akan pernah baik-baik saja. Hafiz pulang ke rumah dengan penuh penyesalan. Namun pada masa yang sama, sensasi hebat sebentar tadi masih terasa segar. Puan Salmah yang tinggal bersendirian turut menyesal, namun dia tidak dapat menafikan rasa kepuasan yang dirasainya selepas 6 tahun. Malam itu Hafiz tidak dapat tidur walaupun sudah pulang ke rumah. Dia hanya memandang siling di sebelah Suraya yang sudah lena. Aku memang dah gila. Buat benda macam tu dengan mak mentua sendiri. Hafiz bergumam kecil, tetapi di satu sudut lain, ingatan petang tadi masih melekat di tubuhnya. Ia jauh berbeza dengan hubungan berhati-hati yang dilaluinya selama 6 bulan ini. Melihat Suraya yang tidur nyenyak, rasa bersalahnya semakin menebal. Isteri aku tidur dengan polos, tapi aku buat hal belakang dia. Sementara itu Puan Salmah di apartmennya turut berperang dengan perasaan sendiri. Berdiri di hadapan cermin dia, memandang tubuhnya. Tempat-tempat yang disentuh Hafiz masih terasa panas. Kehangatan lelaki dan nafas kasar yang dirasai selepas 6 tahun terasa begitu hidup. Benda ni tak boleh jadi lagi, bisik Puan Salmah. Tetapi hatinya berkata lain. Sebenarnya keinginan untuk merasai saat itu sekali lagi sedang membuak-buak. Keesokan paginya Hafiz duduk bersarapan dengan Suraya. Abang semalam pergi rumah mak kan? Tanya Suraya dengan ceria. Sudu di tangan Hafiz bergetar. Singgah sekejap. Hafiz cuba berlagak tenang. Borak pasal apa mak risaukan saya ke? Hafiz tidak mampu memandang mata isterinya yang jujur itu. Suraya tidak perasan kelakuan pelik suaminya. Suara Hafiz semakin perlahan kerana rasa bersalah berbohong. Di dalam kepalanya, memori bersama Puan Salmah terus berputar. Malam itu juga, Hafiz menjadi semakin berhati-hati ketika bersama Suraya. Rasa bersalah terhadap apa yang berlaku dengan ibu mentuanya membuatkan dia berasa sangat berdosa kepada isterinya. Seminggu berlalu, namun Hafiz dan Puan Salmah tidak dapat melupakan kejadian itu. Hafiz hilang fokus di tempat kerja dan Puan Salmah semakin kesunyian. Terutamanya bagi Puan Salmah, keinginan wanita yang terpendam selama 6 tahun kini telah bangkit sepenuhnya. Dia mahu merasai semula perasaan hebat yang diberikan oleh Hafiz. Akhirnya, Puan Salmah menghantar mesej kepada Hafiz. Hafiz, kalau ada masa datang sekejap. Ada hal nak bincang pasal Suraya. Jantung Hafiz berdegup kencang membaca mesej itu. Dia tahu bincang itu hanyalah alasan. Tak boleh pergi. Tak boleh jadi macam ni Hafiz berperang dengan dirinya sendiri. Tetapi akhirnya dia melangkah juga ke rumah Puan Salmah. Ada tarikan yang tidak mampu dilawannya. Tiba di rumah Puan Salmah, Hafiz teragak-agak sebelum menekan loceng. Masuklah Hafiz. Puan Salmah yang membuka pintu kelihatan berbeza. Dia bersolek lebih teliti dan memakai gaun yang cantik. Mak bincang pasal apa? Duduklah, minum teh dulu. Puan Salmah membawa Hafiz ke ruang tamu. Tetapi kedua-duanya tidak berminat dengan teh. Hanya kesunyian kekok yang membaluti mereka. Hafiz lepas kejadian hari itu Suraya macam mana Puan Salmah memulakan bicara. Nampak makin okey sikit, jawab Hafiz berhati-hati. Baguslah kalau macam tu mak dapat tolong sikit. Ada nada kepuasan dalam suara Puan Salmah. Tapi mungkin kena periksa lagi sekali untuk pastikan. Puan Salmah memandang tepat ke mata Hafiz. Jantung Hafiz berdegup laju. Mak, apa maksud? Kamu pun tahu kan maksud mak. Puan Salmah mendekati Hafiz dan berbisik. Hafiz cuba bangun tetapi kakinya terasa lemah. Mak tak boleh macam ni. Hari tu kan yang terakhir, kata terakhir tapi kamu pun asyik teringat kan? Tangan Puan Salmah menyentuh bahu Hafiz. Saya
Saya betul-betul. Hafiz cuba menolak tetapi bau harum Puan Salmah menusuk hidungnya. Ingatan lalu kembali menerpa. Sekali ini je lagi. Betul-betul yang terakhir bisik Puan Salmah di telinga Hafiz. Kewarasan Hafiz goyah lagi. Tak boleh kalau Suraya tahu. Suraya kat pejabat sekarang. Dia takkan tahu. Sentuhan Puan Salmah semakin agresif. Hafiz cuba bertahan buat kali terakhir tetapi sudah terlambat. Dia tewas dengan godaan nafsu seperti sebelumnya. Ma ni betul-betul yang terakhir ya? Ya, betul-betul terakhir. Tetapi mereka berdua tahu ini tidak akan menjadi yang terakhir. Masa berlalu. Sekali lagi mereka melanggar batas haram itu dan berakhir dengan rasa bersalah yang sama. Tetapi kali ini, rasa kepuasan melebihi rasa bersalah. Mereka terpaksa mengakui bahawa mereka sudah saling ketagih. Hafiz, kita dah jalan terlalu jauh ke arah yang tak boleh dipatah balik, kata Puan Salmah dalam pelukan Hafiz. Ya, tapi saya rasa dah tak boleh berhenti, akui Hafiz jujur. Kini di antara mereka bukan sekadar hubungan fizikal, tetapi perasaan mendalam mula bercambah. Sebulan berlalu pertemuan Hafiz dan Puan Salmah semakin kerap. Mula-mula, atas alasan kaunseling untuk Suraya, kini alasan itu tidak lagi bermakna. Mereka tidak boleh bertahan sehari tanpa berjumpa. Hafiz hampir setiap hari ke rumah Puan Salmah, selepas kerja waktu rehat, malah curi-curi waktu subuh. Ia bukan lagi sekadar tarikan fizikal, tetapi cinta sebenar. Ma. Satu hari Hafiz memanggil Puan Salmah dengan suara penuh kerinduan. Hafiz. Pandangan mata Puan Salmah juga sudah berubah sepenuhnya. Bukan lagi sebagai ibu mentua tetapi sebagai seorang wanita yang mencintai lelaki. Saya rasa saya dah gila. Kalau tak tengok muka mak sehari, saya boleh jadi gila, bisik Hafiz sambil memeluk Puan Salmah. Mak pun sama. Adakah ni cinta? Puan Salmah sendiri keliru dengan perasaan yang dirasai selepas 6 tahun. Namun masa manis mereka diganggu oleh tetamu yang tidak diundang. Satu hari ketika Puan Salmah sedang membeli barang dapur, seseorang memanggilnya dari belakang. Puan Salmah, betul Puan Salmah ni. Apabila dia menoleh, kelihatan Encik Razak bekas rakan sekerjanya. Encik Razak 55 tahun juga hidup menduda sejak kematian isterinya 2 tahun lalu. Encik Razak, buat apa kat sini? Siapa Puan Salmah? Saya baru pindah kawasan ni, tak sangka jumpa Puan Salmah. Mata Encik Razak bersinar dengan perasaan khas. Sebenarnya, dia sudah lama menaruh hati pada Puan Salmah. Jadi kita jiranlah sekarang. Kalau Puan Salmah ada masa, jomlah minum kopi. Encik Razak mengajak dengan sopan. Puan Salmah teragak-agak tetapi tiada sebab untuk menolak. Ya, boleh. Di kafe Encik Razak mula membuka isi hatinya. Puan Salmah tak susah ke hidup seorang. Saya dah biasa tapi sunyi juga. Kata-kata Encik Razak penuh makna. Kadang-kadang sunyi juga, jawab Puan Salmah jujur. Tetapi sekarang, dia ada Hafiz jadi. Dia tidak rasa sunyi langsung. Tak terfikir nak cari teman hidup kalau sudi luangkan masa dengan saya. Encik Razak akhirnya meluahkan hasratnya. Encik Razak, kalau setakat kawan tu bolehlah. Puan Salmah terkejut dengan lamaran tiba-tiba itu. Tak apa, fikirkanlah dulu. Malam itu Puan Salmah memberitahu Hafiz. Apa ada orang ajak mak kahwin? Wajah Hafiz berubah serta-merta. Bukan kahwin terus, dia cuma ajak berkawan rapat. Tak boleh. Hafiz bertindak balas dengan keras. Cemburu buta menguasai dirinya. Hafiz, jangan marah. Mak akan tolak. Mestilah kena tolak. Saya takkan biarkan lelaki lain ambil mak. Pengakuan Hafiz mengejutkan Puan Salmah. Hafiz, mak saya betul-betul cintakan mak. Alasan demi Suraya tu semua tak perlu dah. Hafiz menggenggam tangan Puan Salmah. Mula-mula ingatkan nafsu je tapi sekarang saya pasti saya tak boleh hidup tanpa mak. Mata Puan Salmah berkaca. Mak pun cintakan kamu, Hafiz. Mereka berpelukan.
tiada lagi rahsia atau alasan yang perlu dicipta. Mereka telah mengesahkan cinta sebenar. Namun Encik Razak tidak mudah berputus asa. Beberapa hari kemudian, dia menunggu di depan rumah Puan Salmah. Puan Salmah dah fikirkan tawaran saya. Maaf Encik Razak, saya rasa belum bersedia. Fikirkanlah perlahan-lahan, saya boleh tunggu, kata Encik Razak sambil menghulurkan sejambak bunga. Hujung minggu ni saya ada tempah restoran bagus, jomlah pergi sekali. Belum sempat Puan Salmah menjawab, pintu utama apartmen terbuka. Hafiz muncul. Assalamualaikum. Hafiz menyapa sambil memandang Encik Razak. Encik Razak memandang Hafiz dengan pelik. Waalaikumsalam, saya kawan lama Puan Salmah. Encik ni... saya Hafiz. Menantu dia, jawab Hafiz sopan tetapi hatinya membara. Lelaki ini siap bawa bunga untuk wanitanya. Oh, menantu rupanya. Puan Salmah, saya tunggu jawapan ya. Selepas Encik Razak pergi, Hafiz bertanya. Lelaki tu nak apa dengan Mak? Sabar Hafiz, kan Mak dah kata Mak akan tolak. Tapi kalau dia asyik ikut macam tu macam mana, nanti hubungan kita terbongkar. Kebimbangan Hafiz berasas. Kehadiran Encik Razak membahayakan rahsia mereka. Habis tu nak buat macam mana? Puan Salmah juga buntu. Mak kena tolak dengan tegas dan... Hafiz memandang Puan Salmah. Saya takkan lepaskan Mak, saya takkan bagi lelaki mana pun rampas Mak. Puan Salmah berasa terharu dengan kesungguhan Hafiz namun dalam masa yang sama berasa takut. Dia tidak tahu bagaimana situasi rumit ini akan berakhir. Encik Razak terus mencuba nasib walaupun ditolak. Dia mula memerhatikan sekeliling rumah Puan Salmah dan mula perasan perkara pelik. Kereta seorang lelaki muda sering kelihatan dan dia mendapat tahu lelaki itu adalah menantu Puan Salmah. Syak wasangkanya memuncak. Satu petang, Encik Razak ternampak sesuatu yang mengejutkan ketika lalu berhampiran rumah Puan Salmah. Di lobi apartmen Hafiz dan Puan Salmah sedang berpelukan. Bukan pelukan biasa tetapi pelukan mesra sepasang kekasih. Wajah Encik Razak berubah. Apa benda tu menantu dengan mak mentua? Walaupun sukar dipercayai, dia melihatnya dengan jelas. Malam itu, Encik Razak menelefon Puan Salmah. Puan Salmah, boleh kita jumpa sekejap, ada hal penting. Puan Salmah berasa tidak sedap hati mendengar nada suara Encik Razak. Pasal apa ya? Kena jumpa depan-depan. Keesokan harinya di kafe ketegangan jelas terasa. Encik Razak memulakan bicara. Puan Salmah, semalam saya nampak... Nampak apa? Puan Salmah bertanya cemas, walaupun dia sudah dapat mengagar dari pandangan mata lelaki itu. Awak dengan menantu awak buat benda tak elok. Wajah Puan Salmah menjadi pucat lesi. Encik Razak, apa maksud? Puan Salmah, saya bukan bodoh. Saya nampak dengan jelas suara Encik Razak mula bercampur marah. Patutlah awak tolak saya. Rupa-rupanya awak ada hubungan dengan menantu sendiri sedangkan ada anak perempuan. Puan Salmah tidak mampu berdalih lagi. Encik Razak, apa yang encik fikirkan ni? Buat benda terkutuk dengan suami anak sendiri? Suara Encik Razak meninggi sehingga orang sekeliling menoleh. Tolong perlahankan suara. Puan Salmah merayu. Perlahankan suara awak buat benda jijik ni. Awak pernah fikir tak kalau anak awak tahu? Kata-kata Encik Razak menikam jantung Puan Salmah. Puan Salmah, awak tak nak hentikan semua ni? Atau nak saya sendiri bagi tahu anak awak? Jangan, jerit Puan Salmah sambil menahan tangis. Habis tu awak nak buat apa? Tanya Encik Razak dingin. Puan Salmah terdiam 1000 bahasa. Malam itu Puan Salmah menceritakan segalanya kepada Hafiz. Apa dia dah tahu? Wajah Hafiz menjadi putih. Macam mana ni Hafiz? Puan Salmah menangis teresak-esak. Kalau dia bagi tahu Suraya. Hafiz sedar betapa seriusnya keadaan ini. Semuanya boleh musnah. Mak, kita kena putuskan hubungan ni. Mendengar kata-kata Hafiz, air mata Puan Salmah semakin laju mengalir.
Memang kena buat macam tu ke? Tak ada cara lain, kita kena lindungi Suraya. Pada saat itu, mereka berdua sedar masa indah mereka sudah tamat. Seminggu kemudian, Hafiz dan Puan Salmah bertemu buat kali terakhir. Di rumah Puan Salmah, wajah mereka penuh kesedihan. Betul ke ni kali terakhir? Tanya Puan Salmah dengan suara bergetar. Ya, Mak. Kita dua-dua tahu kan? Hafiz berasa hatinya hancur tetapi dia perlu menerima realiti. Ugutan Encik Razak memaksa mereka berhenti. Tapi saya cintakan Mak. Mak pun cintakan kamu, Hafiz. Mereka berpelukan buat kali terakhir. Terasa masa terhenti seketika. Bahagiakan Suraya, kata Puan Salmah sambil mengusap belakang Hafiz. Mak pun carilah orang yang baik. Tetapi mereka tahu, mereka tidak akan mampu mencintai orang lain lagi. Sejak hari itu, Hafiz tidak lagi menjejakkan kaki ke rumah Puan Salmah. Suraya menerima perubahan suaminya secara positif. Abang lama tak pergi rumah, Mak. Dulu selalu pergi. Takut mengganggu Mak pula kalau selalu sangat, jawab Hafiz dengan senyuman paksa. Sedangkan hatinya meronta merindui Puan Salmah. Setiap malam, dia teringatkan wanita itu. Puan Salmah juga sama. Semakin lama bersendirian, semakin dia merindui Hafiz. Encik Razak tidak lagi menghubungi Puan Salmah mungkin kerana berpuas hati hubungan itu sudah tamat atau kecewa dengan apa yang diketahuinya. 1-2 bulan berlalu. Keadaan tidak berubah. Hafiz menjadi semakin prihatin dan manja dengan Suraya sebahagiannya. Kerana rasa bersalah dan sebahagian lagi sebagai cara mengalihkan kerinduannya terhadap Puan Salmah. Suraya gembira dengan perubahan itu. Abang-abang makin lain sekarang. Makin lembut. Hafiz hanya tersenyum, menyembunyikan luka di hati. Satu hari, Suraya mencadangkan, abang hujung minggu ni, jom pergi rumah Mak. Dah lama sangat tak pergi. Jantung Hafiz berdegup kencang. Perasaan teruja untuk melihat Puan Salmah bercampur dengan rasa takut. Boleh juga. Hujung minggu itu Hafiz dan Suraya melawat Puan Salmah. Sebaik sahaja pintu dibuka pandangan mata Hafiz dan Puan Salmah bertaut. Masa seakan terhenti. Namun mereka berpura-pura tiada apa-apa. Masuklah Suraya. Sapa Puan Salmah lebih berhati-hati. Assalamualaikum, Mak. Hafiz memberi salam dengan hormat tetapi suaranya sedikit bergetar. Semasa makan tengah hari perbualan, mereka terasa kekok. Suraya tidak perasan suasana pelik itu. Tetapi Hafiz dan Puan Salmah sangat tidak selesa kerana saling menjaga batas. Dalam perjalanan pulang, Hafiz teringat pandangan terakhir Puan Salmah. Pandangan yang masih syarat dengan cinta dan kerinduan. 6 bulan berlalu. Hubungan Hafiz dan Suraya kembali stabil tetapi jauh di sudut hati Hafiz Puan Salmah masih bertakhta. Begitu juga Puan Salmah. Pada malam-malam sepi dia akan menangis mengenangkan Hafiz. Satu hari Hafiz terserempak dengan Puan Salmah ketika pulang dari kerja. Puan Salmah baru keluar dari pasar raya, kelihatan masih cantik seperti dulu. Pandangan mereka bertemu tetapi tiada kata yang terucap. Mereka hanya saling merenung seketika sebelum meneruskan langkah masing-masing. Namun dalam detik singkat itu, segala-galanya telah disahkan. Cinta mereka masih utuh namun realiti menghalang mereka untuk bersatu. Hafiz pulang ke rumah dan makan malam bersama Suraya tetapi fikirannya melayang kepada Puan Salmah. Puan Salmah juga merindui Hafiz di apartmen sunyinya. Cinta mereka sudah berakhir tetapi belum benar-benar tamat. Ia masih menyala jauh di lubuk hati yang paling dalam.